Dua bro duduk sembang, mic dah on, cerita live dari pagi sampai malam. Kelakar sikit buat hati tenang, kalau stres datang sini kita buang. Cerita dunia, cerita pengalaman, cerita kawan, cerita kehidupan. Tak kira hujung minggu atau hari biasa, duduk lepak dengar cerita kita. Two bros talk, hey, sembang santai every day. Two bros, some bros talk, hey, ketawa hilang semua stres. Two bros talk, hey, satu hati satu vibe, podcast lokal kita support. Come join the tribe. Assalamualaikum guys, what is up? Apa khabar semua? Terima kasih kerana mendengar podcast kami, podcast hiburan anda, Two Bros Talk, bersama saya Valid Abdullah dan bro saya Bro Hans Hamid dalam Two Bros Talk. Dan episod kali ini ditaja khas oleh Hunter Malaya. Kalau ada sesiapa di luar sana nak buat side hustle, side income, ada yang nak belajar tentang trading, dipersilakan, korang boleh scan the QR code. Hunter Malaya ialah satu platform di mana anda boleh mempelajari tentang signal, trading secrets, education, Analysis, apa sajalah, analisis dan sebagainya. Diorang ada share a lot of insights lah. Betul sekali. Untuk korang be fully equipped before korang go into a trading punya career. Ya, tapi masalahnya sekarang ni roti canai ataupun roti prata. Macam mana bro? Kau kalau Apa kau benda roti canai tu patah? okey, kau tengok aku that time pergi Malaysia. Kau mentang-mentang kita pertama kali kita rekod pagi, Ha. kau Yan beli roti prata, tiba-tiba roti prata roti canai. Tak. Sebab pasal dulu aku pergi Malaysia, aku cakap, bang, roti prata 2 bang, roti telur prata 2. Salah, tak boleh. Tu kan, orang cakap, prata, canai apa saya? Roti canai. Roti canai. Sana roti canai. Dia macam gini, kalau pak sana dia panggil roti canai. Roti canai pak sana mungkin katakanlah RM1.50 lah kan. Kalau kau cakap roti prata, harga dia tu jadi $3. Kau trik tukar. Pas semua kau cakap roti prata, dia tahu kita Singapura. Aku tak pernah saya. tak lah. That's the difference lah. Kita nampak. Aku gurau. Diorang kebanyakan orang yang jualan di sana tu jujur lah. Ya, of course lah. Cuma kalau kau cakap roti prata dengan roti canai, Malaysia atau Singapura lagi baik bro? Macam Ini benda susah nak explain lah bro. Roti, okay. Roti canai dengan roti prata aku susah sikit aku nak macam nak cakap mana lagi power. Aku dah tahu aku punya. Okay, kau punya apa? Aku punya supermarket punya frozen punya tu, instant punya. Bro. Crispy bro. Itu kau goreng kan. Kau letak minyak lebih tau. Kau angkat garing. Habis kau ni dia berterabur. Kan bro. Kari, kau nak kena kari ikan bro. Untuk aku. Aku pun. Kari Okay ikan. bro, cakap pasal Sabar. Okay. Kari ikan. Kan kau dah ini roti prata instant ni kan. Kau dah kasih garing, kari ikan. Tapi tak boleh yang baru masak punya bro. Semalam punya kari ikan. Aku tak tahu pula ada orang tak masak tahu? sekarang. Ini tak tahu Yan. Ada. Kau belum kena lagi bro. Semalam. Pokolan kari ikan Lagi semalam. lagi pekat kan. Ui, lain bro. Okay, kalau kau tu macam sambal Sambal pun there's this thing called ibu sambal bro. ibu kepala sambal. Ibu sambal, which means dia bukan sambal yang baru buat punya. Dia sambal dah kirakan is from the 3 tahun previous day ke atau previous batch ke apa. So sebelum dia habis, dia masak baru punya, lepas tu baru dia campurkan dengan sambal ni. Dia punya taste lain bro. Itu ibu sambal lah. So the ibu sambal must always be there. Kirakan Kau cakap pasal apa? Cakap pasal ni kita kalau kita stick masih roti prata ni kan tinggal roti canai roti prata. Engkau kalau makan ni, engkau campur kuah, potong-potong banjirnya, letak sambal, tumis, atau engkau macam asing kau macam ni makan. Macam ni. Kalau aku suruh Kak, prata telur satu telur 1 kosong, potong, kuah ikan campur, sambal sikit. Bro. Sedap. Yelah kuah campur lah tu, dia panggil kuah campur. Banjir. Tapi kalau kuah campur, kau nak kena minta dia kuah campur dalca dengan kari ikan. Alamak bro, aku tak pernah try lah. Kau ni, ya Allah. Aku tak pernah try lah bro, dalca kari ikan. Aku takut sakit perut. Apa kau sakit perut? Bro, pasal aku pernah makan nasi kandar. Makan campur yang aku tengok ni, boleh ke tak boleh saya ni makan? Boleh. Aku lagi, ish, ni kawan aku bawaan. Ish,
Apa saya gini sah? Jangan maki-maki. Macam. Sia. Makan. Makan. Aku birak sah. Terus. Tak ada hegi-hegi. Itu bukan pasal nasi kandar. Ya ke? Itu pasal tempat tu sendiri. Tak lah kau. Iya. Bro, itu tempat popular lah. Kau jangan buat orang marah. Kau tahu tak, nasi kandar ni, diorang memang famous kat Malaysia. Kau tahu Of tak? course, aku suka. Aku makan ni, terus terang aku cakap, nasi kandar Hijrah. Tak kisahlah bro. dia tak sponsor aku. Aku memang suka ni nasi Okay, kandar aku nak makan, Hijrah. aku nak Aku makan. shout out tu nasi kandar Hijrah. Itu aku agree bro. Gila babs bro. Sedap bro Makan sampai koma. Betul. Nak drive balik lagi ni. Dah drive balik. Lepas tu checkpoint jam. Menyesal ni nasi kandar. Aku suka. Tapi gila bab. Kau tahu apa yang paling sedap tak? Aku jarang makan Okay, dia punya. aku rasa aku tahu apa lauk yang kau kena ada. Sotong dia yang penuh tu bro. Tak bro. Oh tak lah, alamak. Almost. Telur Sotong dia bro. Aku never really macam into this macam telur ikan lah, telur sotong lah. Tapi dia punya telur sotong something else. Gila bro. Aku tak pernah makan telur sotong. Kau nak kena. Okay, rasa dia macam mana? Macam telur biasa ke? Aku tak boleh explain lah bro. Dia macam dia punya texture dia punya rasa dia. Macam macam Erna suka makan telur ikan goreng. Okay. Aku tak erti pasal ni telur pasal kecil-kecil kau tu. Kau makan kecil-kecil anak-anak kesian je. Aku gitu tau bro. Aku sampai gitu tau. Aku kau telur sotong aku tak tahu rasa dia macam mana. Dia macam macam kau makan telur goreng. Okay, telur sotong dia tak macam telur ikan. Dia lain. Dia lain sikit. Dia macam ada this chewy punya texture. Kira kau dah campur dengan nasi Sedap bro. Kau makan pakai tangan Ha? Kau boleh ke bro Aku makan pakai tangan bro. Pakai tangan lah. Mesti pakai Ini. tangan. Tidak. Singapura dah masuk nasi kandar Malaysia. Nasi kandar Saddam. Tu aku dengar juga. Saddam, Nasi kandar Tapi Saddam. tak pernah try Tapi tu daripada Iraq. Bukan. Bukan. Tapi Saddam. Bukan. Tapi tak belum try Should try that one. Nasi Nanti kandar. kita try macam. Nasi kandar. Tak boleh bro. Kau jangan. I'm not part of the show. Tak apa Oh, tak Ingat kau sibuk-sibuk nak masuk okey. Nak masuk okey. Tak kisah. Kita Bro, free and easy Okay, cakap pasal lauk yang macam 3 bro. Stop. Kan masuk sekali kan. Tapi cakap pasal lauk-lauk yang kau simpan kan lama-lama. Kak aku suka yang lauk simpan apa tau? Asam pedas. Asam pedas. Dia memang certain lauk ni bila kau simpan overnight and kau panaskan, dia punya dia lain macam lah bro. Asam pedas nasi padang ke ataupun asam pedas claypot bro? Aku tak pernah makan tu asam pedas claypot yang banyak orang cakap sedap tapi kau tak aku pernah. tak pernah. Dia datang dengan nasi dengan ulam aku tak tahu apa telur asin, sayur-sayur dia. Claypot tu kau boleh cakap nak ikan merah ke, nak ikan kembung ke, nak ikan apa ke. Tapi tu yang pada aku itu yang tak syok dia sebab daging tetelan pun ada. bila kau order macam gitu, kau nak ikan merah ke apa, maybe dia masak on the spot bro. Yalah. Tak boleh lah. Asam pedas baru aku cakap one day before. Tak, Tak, mungkin. usually dia punya ikan separate. Itu ikan 3 hari punya. Ikan dia dah separate, dia punya kuah dah separate. So dia just masukkan claypot and diorang panaskan. Tapi kira-kira dia tak meresap overnight bro. Demi ikan tak meresap overnight. Ikan tu suadi dia zikir asam pedas. Dia, dia macam skin dipping je dia cakap. Okay, kira aku dah masuk ni show tau. Okay. Dia I always feel yang asam pedas claypot ni dia macam scam sikit. Oi. Pasal dia punya harga boleh macam tak make sense. Mahal. $50. Berapa? $10 to $15 around there maybe. Tak payah. Aku datang rumah mak aku. Mak aku Berapa? $50 dia cakap. 15 Ringgit. Yes. dollars. No, 50 ringgit pernah bro. Oh, $50? Yes. Ui, buat orang marah benda tu. Mahal. Macam aku makan nasi kandar Hijrah. Shout out. Nasi kandar Hijrah. Shout out. Bro, satu hari kita buat podcast ni kan. Maybe the next episode ke apa yang akan datang kan. Kita makan nasi kandar sambil kita sembang-sembang macam bro. Tak boleh bro, tertidur. Bro, please lah. Boleh Kau tak lah. nampak? Aku dah pakai pajamas. Okay boleh. Kandar. Kejap lagi ni dah time tidur. Kau tidur awal kau tidur kau kerja ni. Kau awal. Yeah. Ya. Apa lagi bro makanan lagi? Nasi lemak Malaysia ataupun nasi lemak Singapura bro? Okay, nasi lemak Malaysia, nasi lemak Singapura atau nasi lemak tetik? Titik. Nasi lemak titik. Kau tak pernah dengar? Tak pernah.
Tapi apa pun, kejap. This guy is very vulgar. Yeah. Tapi apa pun Yan, shout out to nasi lemak Wanjo. Wanjo pula. Aku suka bro nasi lemak Wanjo. Aku tak suka lah. Senang kata dah tak payah sponsor. Kita semua orang kita kata kasih. Episod ni pasal makan tak kisahlah. Aku suka nasi lemak Wanjo bro. Tapi betul bro, pasal makan ni kita jangan mengira. Tak boleh. Kita jangan mengira. Singapura ke Malaysia ke Indonesia ke Thailand ke apa, ada benda yang halal, kita sebat je. Unless kalau macam fast food, kan fast food kita jangan sebut. Sebab orang western. Betul. Tapi cakap pasal nasi lemak bro, macam bro, ni kau mesti gering aku. Nasi lemak Pak Mandur. Ui, Boleh menggigil. Pak Mandur. Bro, Oi, itu, aku dah lama tak makan tu. Okay, ni nasi lemak Pak Mando ni kan. Dia macam dia hold a very significant place tempat aku punya hati. Yeah. Sebab bila time aku tengah NS, aku selalu hantar orang pergi Kutip Puat apa? Kan, hantar orang pergi Kutip Puat. So Pak Kutip Puat tu dia opposite je apa? Yeah. Pak Mando ni. So kita time NS bukan macam sekarang bro. Kau tahu NS sekarang gaji boleh sampai 1,500, Ya, aku tahu. 1,800. Ya, tahu. Aku macam like, ini dah bukan NS lagi. Yeah. Kita dulu beratus je. $330. Aku macam ada pangkat sikit lah. Kau lain. Aku Lieutenant Colonel. Kau ikut orang-orang western. Colonel. Kita boleh buat ni benda macam satu tagline ya, untuk kita punya two bro stop yang dengar. Jangan ikut western. Jangan ikut orang western. So macam at that point of time gaji baru beratus je lah. Tak sampai 1,000 pun, like almost half. Like aku punya around 600 plus lah. So macam kita tak punya duit. Yeah. So this nasi lemak ni walaupun dia 250 lah time tu tak salah aku. Tapi boleh dapat ayam, boleh dapat at that point of time dah kira kan macam suka, bro. power bro. Kau tahu nasi lemak ada lembut, hijau kan? Hijau. Aku selalu cakap, Kak, apa nasi lemak tu letak ayam goreng, letak hot dog, fish cake tak nak lah, letak telur. Sambal dia bukan, dia tak pedas-pedas tau, dia manis-manis gitu kan, pedas-pedas manis. Ada orang tak suka. Aku dah tak ingat sangat lah dia punya taste. Satu hari kita pergi makan. Berapa lama bro? Dah more than 10 years lah tu aku Satu makan. hari kita pergi makan nasi lemak. Masih Masih ada. Masih Setiap kali aku nak pergi beli, aku tak dapat peluang nak pergi beli lah bro. Apa, dia orang macam family business apa. Tapi simple dia, ada macam, dia simple lah bro. Tapi it's just so perfect bro, nasi lemak Pak Mandur. Kadang-kadang that's the thing bro. Sometimes kita mencari benda yang terlalu macam like, oh what's new? You know what's ni? But at the end of the day, kau balik rumah, kau ceprok tu telur, makan nasi dengan kicap. That's the best bro kadang-kadang. Gila bro kan? Dengan tempoyak. Tempoyak? Saja je aku macam Hello. saja je. Tapi kau tahu tempoyak tu apa kan? Aku tahulah tempoyak. Durian cili tu kan. It's very susah nak cari kat Singapore tempoyak. Kalau makan dengan ini cincaluk kau makan? Cincaluk dia yang macam ada prawn punya paste Baby Shrimp baby. shrimp. Kau makan? Aku pernah makan lah. Petai kau makan petai? Petai aku tak makan. Tapi wife aku suka petai bro. Aku heran lah. Petai sedap bro. Aku tak makan tapi aku tengok orang makan sedap. Macam aku boleh makan tapi aku tak makan dia punya petai itself. Macam makan apa? Which part of the petai yang kau makan? Petai yang dia punya ni lah. Macam biji dia tu. Kau cakap kau tak makan the petai itself. Dia makan Habis which part of the petai yang kau makan? Macam kadang-kadang kan orang masak macam sambal udang petai. Aku tak gitu. makan. Kan masih ada dia punya taste of petai. Yes, ada. yes. Tapi benda tu sendiri aku tak makan bro. Okay. Macam aku tak boleh lah. Burung- Macam oyster. Oyster lagi aku tak boleh. Bro, oyster. Aku pun tak minat. Tak boleh bro, aku tak boleh. Aku tak erti. Dia macam oyster ni, aku tak tahu lah, macam dia punya texture ni kan. Yes. Macam lembik-lembik macam ni lah bro. Tapi kalau aku bilang korang, Macam aku bilang korang, oyster ni aphrodisiac macam. dia memang oyster Afrobeats ni oyster ni is aphrodisiac. Betul. Apa tu? Dia macam mengasihi kau lebih bertanduk. Oh, yeah. So tapi dia punya texture tu pun macam aphrodisiac juga bro. Yeah. Kau tu macam lembik-lembik. Aku tahu. Kau tu macam lembik-lembik. Kan, kau tu macam bila kau tengah demam, benda tu Ya. lembik-lembik. Tapi tak bro, tapi ada, Aku tak boleh bro. tapi ada orang memang minat oyster bro. Perempuan lah. Mungkin Mungkin sebab tu perempuan suka oysters. Tapi diorang semua ikut western. Tak lah, aku tak tahu. Tapi a lot of, aku feel that there's more women who love oyster. It's good for them. Daripada lelaki. It's good for them.
Macam kau tahu it's good for them? Aku tak tahu, aku read up lah bro. All these things lah. How is it good for them? How does it benefit? Aku tak tahu lah. Okay, bro, pasal kau selalu gini aku tanya kawan aku lah bro. Kawan aku ni suka tanya soalan-soalan. Bukan apa. Bila kita kasih statement, kita must come with a fact. Kalau tak, benda tu setakat macam satu dongengan. Kau faham tak? Okay, kita tak boleh cakap something, kita kasih statement, lepas tu bila orang cakap, bila kau cakap, orang tanya, kenapa bagus? Aku tak tahu. Aku rasa perempuan lebih suka oyster sebab dia macam they can appreciate luxury. Okay. Oysters are not cheap. Okay, aku dah dapat dah. Kau dah ready? Kena Oysters Don't can appreciate because of the texture. Bro, kau dengar. Oysters can be especially beneficial for women because they are packed with nutrients that support hormonal balance, skin health and overall vitality. Diorang Fertility orang mati. Vitality. Fatality tu motor combat bro. High in zinc for hormones and fertility. Regulate hormones, support fertility, boost immune function, support skin and health. Skin and hair. Strengthen hair and nails, promote glowing skin. Boost energy and reduce fatigue. Improve energy levels and reduce tiredness. Oysters are rich in iron and vitamin B12. Heart and health. The omega-3 fatty acids in oysters support healthy blood circulation, may reduce risk of heart disease. Yang ni kau kena. Hey. Kurang ajar. Kau jangan doa-doakan yang tak baik. Tak ada. Aku cakap ni kau kena. Sebab healthy blood circulation. Kau ambil yang last. Kau selalu macam makcik-makcik tau. Tengok-tengok video ambil yang last part je. Libido and sexual health. Ini part aku nak tahu dulu. High zinc supports testosterone production in both men and women. Amino acids that may improve blood flow. Sekali pam. Just keep in mind, eat from trusted sources. Risk of contamination in raw oysters. Raw oysters ni selalu buat orang sakit perut kan. Pregnant women Seafood lah, should avoid raw oysters due to infection risk. Moderation is key. Kau sampai 30 minit kau nak berbual pasal ni benda. Sudahlah. In cholesterol, but usually fine in normal amounts. Okay? So kau lepas kau dah baca ni, kau nak makan oyster ke tak? Tak lah bro, aku baca je. Aku baca je, aku tak minat lah bro, aku tak minat oysters. Yeah. Apa lagi makanan lagi yang mungkin ada ni bro. Apa dia? Tom yum Singapore ataupun tom yum Thailand, ataupun Singapore jual tapi macam kira dia punya cook dia from Thailand. Aku rasa tom yum tempat Singapore ni dah macam dah kena altered to suit the Singaporean taste bud. Yeah. Dia macam ada manis sikit kadang-kadang. Yeah. Aku tak tahu about Thailand. Yeah. Aku tak pernah pergi Thailand untuk makan tom yum. Pasal one thing aku pun tak minat tom yum sangat. So I don't know. Kau pernah makan tom yum tempat? Aku pernah makan tom yum macam aku tak minat sangat tom yum, tapi bila isteri aku beli, aku jamah-jamah sikit. Aku dapat rasa dia punya difference lah. Macam local tom yum mungkin ada macam kekurangan, macam ada sikit macam the spices, the spiciness, masing-masing dia kurang. Tapi kalau Thailand macam it's different lah. Diorang mungkin cara Thailand masak Thailand lepas kau macam tom yum goong. tak lah bro. Tapi kau tengok tom yum goong dulu. Aku tengok. Aku rasa semua akan tengok. Kau tahu Tony Jaa kan? Tony Jaa. Dia sekarang sakit tau. Asal lah? Old age old. Dia ada sickness tak salah aku. How old is he bro? Okay bro, kau jangan takut bro. Nanti ini sampai. Kau jangan takut. Kalau ini macam kita tak payah berbual, dah boleh replace dengan AI. Tak payah. Ini bukan AI. Kita cuma dapat pendapat daripada Tony Jaa ni. Is Tony Jaa old and sick? Yelah, kau nak tanya apa? Typical apa? Aku takkan nak type is Tony Jaa old and sick on what. Baca apa dia? Tony Jaa, it's about 50 years old. 50 tak lah tu. Yes, ini tu. He was diagnosed with stage 3 gallbladder cancer around 2024. He underwent surgery and chemotherapy. Recently, reports say he is recovering and improving and finding someone to get whacked by his elbow. Hah? Tak lah.
Taklah bro. Ya. So ya. Tapi Yelah, cakap tapi pasal seram lah takut pasal penyakit ni Bro, tapi cakap pasal- Apa-apa pun kita doakan Yang semoga terbaik. kita, ibu bapa Amin. kita, Amin. saudara mara kita, Yang kawan-kawan pendengar-pendengar kita, kita. pendengar-pendengar kita semua diberikan kesihatan, diberikan kekayaan. Amin. Dan jadi lain. Amin. Alhamdulillah, Ya. Cakap pasal penyakit-penyakit ni semua apa yang kita makan juga akan macam affect kita punya health. Betul tak bro? Kau agree tak bro? Betul lah. Of course lah bro. Dulu macam aku lagau je bro. Apa-apa aku makan je. Crispy pork skin aku masih ingat kau makan apa? Kau Apa kau? Kau cakap apa dulu? Kau makan crispy. inilah yang dikatakan akan datang satu masa nanti zaman fitnah, di mana fitnah akan berleluasa sewenang-wenangnya, sesenang-senangnya seperti ini. Ya, Jaga, inilah bro. dia orang-orang black ya. tapi kau pernah makan apa? Kau pernah bilang aku apa? Dulu kau cakap, kau Astaghfirullahalazim. cakap crispy pork skin kau cakap. Aku tak pernah makan, sumpah. Kau kurang aja bro. Sekarang orang boleh cut and paste je tau. Orang boleh cut and paste. Kau tahu tak? Fad ni dia makan crispy pork skin. Macam kau tahu? Wah ni aku Google kan. Aku search kan. Kau tengok Tak Lepas tu lah. dekat kan. Dekat kan. Kau tengok Hans cakap apa? Hans rapat dengan dia apa? Kau pernah makan crispy pork skin? Kau pernah bilang aku apa? Bro, akan circulate benda-benda macam gini. Kau tahu tak? Ini benda astagfirullah. Jauhkan. Tapi berapa banyak kau makan that time? Tapi kau pernah ceritakan aku kan yang kau makan? Ke kawan kau yang makan Aku tak pernah makan. Itu aku kasih member aku. Itu kan Oh, dalam episod oh. yang the early episode. Yang crispy pork floss. Pork floss yang kau makan. Ya. Skin memang kau makan. Okay, floss yang kau makan. for viewers yang lama, yang mungkin ada viewers Yeah. baru yang tak pernah dengar. Yeah. Ini sebenarnya cerita ni kita dah pernah ceritakan di episod-episod kita Betul. yang dulu-dulu. Kita Takut dah tu kita nak defend. Takut dah tu kau lain Kita tu. pergi school excursion, Yeah. tempat bas. Okay, biasalah budak-budak gonjol kat belakang. So aku tengok kat belakang bas tu ada apa. Pasal school excursion semua nanti bawa keropok lah, Correct. bawa apalah nak Correct. share kan. So aku tak bawa apa-apa. So aku pula pusing belakang, aku tengok ada satu Tupperware ni yang circle punya Tupperware tu. Lepas tu aku tengok macam ada makanan-makanan kat dalam. So aku pun ambil. Dah berabuk bro benda tu. Aku ambil. Aku pergi kasih member aku ni. Bro ni lah, share lah. Keropok lah. Budak member dah tahu lah. Yang rapat dengan aku dah tahu lah. Ni budak dia kira kan bukan dalam kita punya geng lah. Bukan klik kita lah kan. Kasih. Lepas tu dia makan. Dia makan. Bro aku cakap sedap bro. Sedap bro, very nice. Mau garing. Aduh. Garing. Yalah. Terus aku macam garing. Aku fikirkan ini benda dah lama. Ini benda dah lama. Pasal is at the back of the kau tu yang the big bus kau. Ya, aku tahu. So Excursion belakang ada mop, Ya, ada apa tu sapu. And then ada benda ni tiba-tiba. So aku fikir aku punya fikiran aku nak kasih dia makan makanan lama. Bila dia cakap crispy tu, aku macam crispy ni benda baru ke apa ni? Apa yang crispy? Pasal dah berabuk ni semua. Aku tengok, aku nak baca lah dia punya expiry date bila, dia punya ni semua kan. Sekali. Kan aku baca something with crispy pork floss. Terus aku macam Aku tak pernah tanya kau ni. Kau pernah jumpa kawan kau yang kau kasih ni? pernah. Kau pernah cakap, bro, sorry bro, aku dulu pernah kasih kau. No, at that point of time Kau dah cakap, memang dia dah report tempat cikgu bro. Aku dah pergi. Kira kan aku dah pergi disiplin master ni semua bro. Pasal ni benda, pasal ni isu macam quite serious lah kan. Yeah. So aku punya OM aku punya sekolah dulu sebelah je, bukan sebelah lah, it's quite a walk lah. Masjid Akhir. Aku buat TY secondary kan. So kita pergi lepas sekolah, OM bawa aku dengan dia pergi Masjid Akhir bro. Oh, ya, pernah kau bilang aku ni. Habis pergi jumpa ustaz cakap ni semua. Terus ustaz cakap tak bersalah lah. Yalah, tak bersalah. Macam tak salah lah. Kalau tak tahu tak apa. Dia cakap gitu. Dia cakap awak kira kan nasib baik dapat rasa. Dia cakap member aku gitu bro. Alhamdulillah dapat rasa juga itu. Kau imagine Crispy. Kau skin. member aku ni tengah sort lah, kita kan tengah marah kan. Dia kena makan crispy pork floss lah kan. Lepas tu pergi jumpa ustaz bercakap, nasib awak baik awak dapat rasa ni benda. Kau rasa macam mana? Budak ni dia tengah sort pergi jumpa ustaz cakap gitu. Tapi betul lah. That's the only thing. Nikmat apa? There's nothing else that you can do. Kau dah dapat
dah terasa ni benda and kau tak berdosa. Yeah. You know, Bonus. Aku pula memang Lilai taklah, aku punya niat bukan nak kasi dia makan khinzir. Bukan niat aku. Aku punya niat nak kasi dia makan makanan yang lama. So aku cakap dengan Ustaz, betul Ustaz, saya punya niat bukan ini. Kalau pasal we are all Muslim, you know. So takkan aku nak buat to that extent. Pada aku not nice lah. Ya, so ini cakap pasal apa tadi? Jauh lah pergi. Jauh. Memang gini. Kalau kau bawa pasal khinzir, the snot, jauh bro. Tak ada, pasal kau fitnah aku tadi. Kau fitnah aku tadi. Tapi kita tengah bawa apa sebenarnya tadi tu? Kita pernah bawa pasal makanan. Pasal makanan. Things like that. Oh, aku tengah cakap pasal aku makan banyak. Pasal kau cakap Penyakit. pasal kau cakap apa yang kita makan tu nanti dia macam akan inflict badan kau. Correct. Ya, so macam like at one point of time bila aku macam tengah lantak semua benda kan. Aku tengah lantak semua benda. Aku punya skin quite bad. Yeah. Kau faham tak? Aku punya skin quite bad. Habis macam ada macam bintik-bintik. Jadi aku dah realise, aku dah macam rabak lah. So aku macam slow down sikit lah. Aku slow down sikit. Then everything turns out to be better lah. Yeah. So macam aku, it is really legit true. Apa yang bila kau jaga makan, badan kau will follow suit bro. Dia bukan apa, dia bukan macam kau tak boleh makan benda-benda macam food that ada high cholesterol, high in carbs, you know, macam mungkin boleh menggemukkan dan sebagainya lah, atau you know, boleh membuat datang penyakit. Bukan tak boleh makan, boleh, tapi orang kata ikut dengan yang sederhana lah. Ikut macam you don't overeat, you don't over exaggerate eating also food lah. Betul korang okay, ting. Kan Ada piramid ni. Tapi betul lah, aku cakap betul lah. Ya, so kena By jaga. the way, coming back to apa yang kita tengah cakap pasal the difference between Singapore dengan Malaysia punya makanan kan. Apa yang kau rasa tempat Malaysia tak ada tempat Singapore ni? Aku okay, selalu Atau orang yang macam kirakan easy lah. Easy memang Malaysia the best lah in this makanan. Apa dia? okay, sebelum kita berbual last ni sebelum kita Tak berbual ada lagi, boleh berbual lagi. bukan last makanan. Pasal dah lapar Syut. Sebelum kita berbual pasal apa yang tak ada setiap kali orang Malaysia datang Singapore, diorang cari Tulang. gearbox. Tulang lah, tulang. Tulang lah. Kenapa? Sana tak ada. Aku Tak tahu tahu, sana ada. Cuma mungkin susah nak cari kawasan-kawasan Tak, dia yang susah. merah ni tak ada bro. Oh. Merah ni tak ada. Faham. Yang tulang merah tak ada kan? Tulang merah tak ada. Sana tak ada. Dia ada orang dah start lah, tapi diorang kata tak authentic. Maybe they just nak cari chance turun Singapore kot. Di Singapore lah. Ya. Tapi Mungkin kalau tak sama lah. Dia tak sama. Okay, aku boleh cakap dengan kau apa yang kirakan Malaysia Sekejap, coli aku terkeluar sekejap. pakai betul-betul coli kau tu. Dia yang macam apa orang untuk aku Malaysia 100% win bro. Ya. Burger Ramly 100% bro. Burger Ramly Ya. tak boleh beat. Kalau ada sesiapa yang cakap Burger Ramly kat Singapore ni lebih sedap daripada Burger Ramly tempat Sen Malaysia, bukan sen kita. Habis? Apa-apa dia recommend kau makan, kau jangan makan. Dia benda menipu. Betul lah burger Bro, Ramly. tak ada bro. Aku boleh almost cakap, aku 99.9% aku very sure tak ada Burger Ramly yang boleh beat Burger Ramly kat Malaysia. Lain bro. Okay, aku pernah makan satu Burger Ramly ini. Okay, aku have to agree also lah on that. Sebab apa? Sebab aku pernah makan Burger Ramly baru-baru. Ada satu kedai buka daerah kawasan aku. Dia letak situ Burger Ramly, cheese, beef, chicken, kalau nak add semua kan. Dia buat habis letak. Kau tahu macam kata kan design kan, design so, banyak bro. Aku dah macam baik ni. Baru-baru buka aku support lah. How much? Egg cheese is now $4.50. Okay, kan. Bila aku buka, aku hampa bro. Kenapa bro? Sebab patty dia macam gini menipis bro. Jujur aku cakap. Satu ke dua? Satu. Okey lah. No, it's not okay bro. Kasih Chan lah. No, it's not okay bro. Bro, macam mana? Pasal apa? Patty tu dia jadi flatten. Kalau kau smash, macam smash burger, apa-apa smash burger, dia tebal tu, kau tekan-tekan dia masih tebal. Tapi ni suat tekan-tekan jadi tipis Syut. Habis aku makan macam, aku dapat rasa bidik lah, aku tak dapat rasa daging dia. Dapat rasa juga, tapi tak se-shock macam kau makan kat Malaysia burger Malaysia tebal. tak, dia bukannya Pak Singapore ni bukannya tak ada Burger Ramly yang sedap. Yeah. Ada yang sedap. The standard is not there. Tapi I can easily find a better punya Burger Ramly tempat Malaysia. Of course. Kau faham tak? Pasal Malaysia punya standard lain bro. Ya, Dia lain. Ada yang memang ada yang sedap kat Singapore. Ya. Cuma nak cari yang lebih sedap ni lagi senang. Kadang-kadang macam like kau nak cari makanan yang lagi sedap tempat Malaysia, kau nak kena macam like, kau nak kena pergi kat sini bro. Sini ni baru sedap. Tapi kalau tempat Malaysia ni overall macam
Mana-mana lah kau pergi, On the semua streets dia lah. punya rasa dia macam ada standard lah bro. Ya, ya. Korang semua pendengar kita, kalau korang rasa macam ada makanan kat Malaysia macam lagi baik daripada Singapura, kita nak dengar korang punya komen. So korang join in the tribe Korang komen lah apa makanan best kat Malaysia, apa makanan best kat Singapura. Mana tahu kalau kita ada rezeki, kita nak pergi sana, kita nak merantau kat Malaysia, try Correct. makanan. Mungkin kalau ada viewers Malaysia, Ya. dorang boleh recommend kita nak makan apa. Ah. And kalau korang viewers Singapura kita, korang boleh recommend kita punya kawan-kawan kita daripada Malaysia ni untuk datang Singapura untuk makan apa. Yeah. Betul tak? Both ways wins. Yeah. Macam mana pun kita serumpun. Betul Macam sekali. lagu Mimi Fly. Kena tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nyanyi. Asal lah? Kalau Mimi Fly datang sini duduk sembang dengan kita, baru kita nyanyi. Sebab dah cakap macam tu, sempun sana sempun sini kan. Jangan lupa untuk scan the QR pun kat sini. Ni pun kena scan guys. Sebab apa? Sebab episod-episod kita ditaja khas oleh Hunter Malaya. Kalau korang- Hunter Malaya Ya, ni kira is a bro. trading community di mana mereka akan share analysis, mereka share signal and also provide education. That's the most important part. They provide education untuk korang memahami lebih lanjut tentang atau lebih mendalam tentang market and also tentang trading. Ya, kalau korang nak tahu tentang makan, korang boleh dengar podcast kita ataupun join kita punya sembang-sembang. Mungkin satu hari Fat, kita buka satu Telegram lah macam Untuk apa? untuk dapat kita punya followers join kita. Jadi kita satu hati dengan diorang. So diorang macam nak share diorang boleh stories. share, kita pun boleh Tapi share. susah nanti kalau diorang share stories, orang lain nampak. No lah bro, they can always there is for happy-happy lah, apa-apa lah, be open lah. Then kita boleh pick up all the stories dalam Telegram tu. Macam, Syed, kau ingat tak dia ni? Ni one of the Telegram ni, hantu makan. Ini berbual pasal makan. Macam, they can share, they can be free lah kat Telegram tu. Jauh otak kau kadang jauh, terbang jauh juga. Boleh Macam dia melayang-layang. Business. Tak lah. Tapi apa pun, why not? Kalau korang rasa, tak payah tanya lah. Kita buka satu Telegram lah. Buka. Macam, Sembarang. boleh? Boleh Yan? Apa dia? Kita buka satu Telegram untuk kita punya followers. Untuk Kau message kita je kau nak reply dah susah. Kau nak pergi reply Telegram. bro, Ni terus terang kau cakap. kita nak Abang. orang share satu tribe. Kita nak mix tribe, two bro stock punya tribe, brothers and sisters untuk join tu. Brothers and sisters of Islam. Ya. Boleh kan? Boleh, silakan. Okey, aku tahu kau dah beli prata tadi. Tapi kau handle Alhamdulillah, insya-Allah. Kau handle Telegram apa? Two Bros Stop. Kita jumpa lagi episod yang seterusnya. Tak